cerita pasal narsistik ni tuan-tuan, kita kena tahu dan kita kena tahu beza. Tuan-tuan, kita tak boleh simply kata engkau nars. Engkau memang narsistik. Tak semudah itu. Okey. Saya nak share dengan tuan-tuan, narsistik ni dia ada dua jenis. Supaya kita ada knowledge lah sikit tuan-tuan. Kita tak adalah macam tahu je narsistik. Tuan-tuan, bukan begitu cara kita belajar. So ini cara pembelajaran ni kita belajar berdepan dengan dalil dan juga rujukan yang tepat. Nars ni ataupun narsistik dia terbahagi kepada dua. Satu dipanggil sebagai NPD. NPD adalah Narcissistic Personality Disorder. Ini ada dalam kitab psikologi. Nama kitab psikologi itu adalah DSM-5. DSM adalah buku ataupun kitab yang dirujuk oleh psikiatrik, dirujuk oleh psikologis untuk categorize diagnose apa pada satu orang manusia. Betul, betul. Maknanya ini adalah clinical punya diagnose. Maknanya hanya boleh disahkan oleh doktor psikiatrik ataupun psikologis. Jiran kita tak boleh. Berdasarkan kajian, NPD secara global not more than 3%. Tak ramai. Sebab, tuan-tuan, NPD untuk dia masuk dalam numbers dan statistik ini, dia perlu mengaku. Dia kena mengaku depan psikiatrik ataupun psikologis, ya, I have NPD. Ataupun dia yang pergi diagnose diri dia dan disahkan ada narcissistic personality disorder. Masalahnya adalah, agak-agak tuan-tuan, NPD nak mengaku ke dia NPD? Tak. Itu masalah narsistik yang terbesar. Yang kedua ni yang kita nak cerita ni, dia panggil sebagai trait. Trait ni maksudnya apa? Ciri-ciri. Orang itu, dia ada ciri-ciri nars. Tapi tak semestinya dia adalah nars. Sebenarnya, kita semua ada ciri-ciri narsistik. So, hari ni kita bukan nak judge orang, kita bukan nak label orang, tapi kita nak reflect diri kita. Dan juga, kalau in case, dalam suasana kita ada narsistik ni, apa kita boleh buat? Jadi, instead of kita ni nak pening kepala, susah payah nak ubah orang, which is kita tak boleh ubah orang pun. Yang kita boleh ubah adalah diri kita sendiri. So, macam mana kita nak survive dalam suasana tu? Macam mana kita nak handle dan manage suasana tu? Itu kita nak cerita.